Okey, kita nak ambil telur ayam yang breeding punya tempat. Nampak tak? Kita dah lekatkan tu lah. Alhamdulillah. Jadi kita masuk ambil. Dia dah sihat dah, makan sungguh. Daun betik tu dia mau makan sungguh-sungguh makan. Seronok tengok. Kita tak payah ni dah. Tu. Sekejap. Oh, dia dah habis dah. Tu dia telur kat lantai satu dia. Ini masuk dalam ni. Ni satu, okey. Jadi kita ambil. Kita ambil yang ujung dulu. Ambil yang ujung dulu. Dia dah sihat semua dah, alhamdulillah. So, kita ambil yang ni dulu. Allah Allah. Ni pula. Ni. Kita ambil ujung dulu lah. Ujung dulu. Ini tengah rehat. Sekejap, nak ambil dah. Tempat besar. So nak masuk tu satu-satu lah. Okey. Ni satu. Sekejap, kita ambil telur dia dulu. Okey, ni satu. Sebelum tu. Okey, kita ambil ikat ni. Ni saya ambil satu. Okey. Next. Kita duduk rehat. Duduk sana tu. Okey, kita tutup balik pintu. Nampak? Sonok kan, kalau ayam sihat elok sonok. Dia. Okey. Ini kat bawah. Bau ni dah pandai dah masuk. Tu. Dia telur dia macam ni tau. Dia ada warna purple sikit ni. BPR. Setengah tak ada lah, setengah ada tu. So, ini satu. Nak pergi mana? Tak payah masuk. Oh, makan ke? Makan semua ni. Makan semua ni. Sana dia makan daun betik, makan sungguh banyak. Bagus kan, kita dah bagi makan selalu. Dia sihat. Okey. Ni kita dah bubuh educate orang lah sikit. Kita punya apa? Halo. Kita dah print out benda tu. So orang datang tengok cantik lah. Tengok 3 biji telur BPR. Ni tak boleh. Dia kalau dia telur duduk di lantai dia tak makan. Tapi kalau kulit dia mau. Biasa bagi makan untuk kalsium dia kan. Good. Ni tak boleh. Alhamdulillah rezeki. Kita boleh gabung dengan dekat yang tadi punya tu. Okey. Alhamdulillah.